Nak shopping tapi nak jimat. Nak jimat tapi nak shopping. Aha. Nak try masuk SMO Bookstore lah. Uish, besar betul lah SMO Bookstore yang ni. Spot at Pasir Mas. Cawangan baru ni. Rugi kalau tak masuk. Uish, luasnya outlet kat sini. Mesti banyak pilihan buku. Memang tak salah lah datang masa ni sebabnya ada promosi jimat Oktober untuk pemegang kad SMO. Tengok tu, Iqra dapat RM7.90, RM12. Rupanya Iqra dengan buku agama terpilih dapat diskaun sehingga 25%. Ni baru shopping sambil berjimat. Pelajar SPM mesti suka bahagian ni. Tengoklah tu, buku latihan SPM dapat RM4.40 je. Lepas tu buku rujukan pula dapat RM18.95, RM16.95. Rupanya untuk buku SPM terpilih dapat diskaun sehingga 20%. Uish, untunglah. Kalau buku murah maksudnya boleh beli banyak. Lepas tu boleh buat latihan banyak-banyak. Ya Allah, untuk komik terpilih dapat diskaun sehingga 25%. Tengoklah, ada RM9, RM11.25. Rugi ni kalau tak ambil. Ini baru shopping sambil berjimat. Lah, bukan tu je. Untuk Al-Quran terpilih yang ada banyak saiz, banyak design ni dapat diskaun sehingga 25%. Confirm akak ni nak beli buku aktiviti dekat anak dia. Sebabnya buku kanak-kanak terpilih dapat diskaun sehingga 20%. Datang SMO Bookstore ni saya dah tahu, dah tak payah risau. Alat tulis mesti ada harga promosi. Adik-adik yang ambil seni, tengoklah ni, kertas melukis dapat RM7.65 je. Untuk fail kertas A4 yang secantik ini dapat RM12, RM11. Baru best nak bawa kerja sekolah ke mana-mana. Uish, untuk peminat novel macam saya, tengoklah novel terpilih dapat diskaun sehingga 25%. Wow, macam buku ni dan buku ni. Banyak tak diskaun? Kalau nak shopping sambil berjimat, jom ke SMO Bookstores. Promosi Jimat Oktober anda akan dapat diskaun sehingga 25% khas untuk pemegang kad SMO. Promosi ni akan berakhir 2 November 2025. Tak lama dah nak habis. Jom ke SMO Bookstores.